dalam fikiran saya, siapa jadi peguam ni kaya. Siapa jadi peguam ni mesti dahsyat lah senang cerita. Tapi kenapa tak dahsyat bila tengok peristiwa harta tadi? Kenapa jadi peguam ni, dia punya pendapatan dia selalunya jadi mesti kaya raya lah orang kata kalau peguam ni kan. Tapi tengok pendapatan saudari bawah ni yang saudari isytiharkan tadi tu, biasa-biasa je orang kata. Kenapa biasa-biasa? Saya belajar undang-undang kerana saya nak bantu rakyat. Dan saya rasa ramai yang perlukan bantuan guaman yang berpendapatan rendah. Sebab saya daripada PSM, bila saya bekerja di pusat, kita terima banyak aduan yang tak mampu nak bayar, tak mampu nak lantik satu peguam. Dan masa tu kita juga kekurangan, bukan ramai yang nak jadi peguam untuk membantu rakyat. Selalunya, of course, bayaran guaman sangat tinggi. So itu yang menyebabkan bertekad dan mengambil keputusan untuk belajar undang-undang. Dan mesti ramai yang kata lawyer sepatutnya jadi kaya. Tetapi realitinya, semua yang datang, kebanyakan anak guam yang datang berjumpa dengan saya adalah dari golongan miskin. Dari B40, ada yang B20, yang pekerja-pekerja biasa, pekerja-pekerja cleaner, pekerja-pekerja security, pekerja-pekerja kontrak, pemandu lori, masyarakat ladang, peneroka, orang asli. Dan ramai yang akan tanya, contohlah saya ambil kes Kampung Sinju. Sudah 2 tahun lebih saya buat kes mereka. Mereka tak mampu bayar. Keadaan mereka pun sangat miskin. Even simple RM50 pun mereka tak mampu. Ada banyak kes yang saya ada buat pro bono. Ada, bukan semua kes. Tapi ada yang akan bayar untuk kita. Pro bono tu apa tu? Bahasa Jawa ke? Pro bono bermaksud kita buat secara percuma lah. Kita tak ambil apa-apa bayaran guaman. Even sometimes pro bono sepatutnya mereka disbursement. Itu semua mereka akan bayar. Tetapi dalam kes kita pro bono, kebanyakannya tak mampu bayar pun ada. 100% percuma pun ada. So, gaji saya RM5,000 ni sejak tahun 2021. Saya fixkan satu gaji RM5,000 untuk saya. Kadang-kadang buat pro bono, tetapi kita tak boleh mangsakan kita punya pekerja. So, untuk pekerja kita kena bayar mengikut undang-undang dengan ada bonus semua. So, pendapatan yang saya boleh ambil setiap bulan RM10,000 pun saya hadkan untuk RM5,000 supaya bila masa-masa yang saya buat pro bono tu duit tu rolling untuk kos pengurusan pejabat benda-benda. firma. So saya tak kan sentuh apa-apa daripada gaji pekerja ke apa-apa. So all the pro bono things akan daripada duit saya lah. Dan saya happy. Saya punya ini pun bukan nak jadi kaya raya. Saya punya aim